Weh, kau pernah dengar tak pasal satu tempat dekat tengah-tengah Mumbai yang orang jarang berani sebut? Tempat ni nama dia Tower of Silence. Menara senyap bunyi pun dah creepy siot. Dekat dalam hutan yang orang tak boleh masuk suka-suka, ada satu kawasan suci milik komuniti Parsi. Diorang ni penganut agama Zoroastrian. Dan cara diorang uruskan mayat bukan macam kita biasa tengok. Bila ada orang Parsi meninggal, mayat tu tak ditanam, tak dibakar. Diorang bawa naik ke atas menara bulat besar dan tinggal dekat situ untuk burung pemakan bangkai uruskan. Diorang panggil ni sky burial. Serah balik badan manusia kepada alam supaya unsur bumi tak tercemar. Untuk diorang, ni amalan terakhir paling suci. Tapi bagi orang luar, memang meremang beb. Bayangkan dalam bandar sibuk, gedung tinggi sana sini. Tapi kat tengah-tengah tu, ada menara sunyi yang simpan ritual beribu tahun. Sekarang burung nasar dah makin kurang. Jadi proses tu pun makin pelik. Tapi Tower of Silence masih ada. Masih dijaga. Dan masih penuh misteri. Tak ramai boleh masuk. Tak ramai berani pun. Tapi tempat tu tetap berdiri. Dalam diam.